Assalamualaikum, selamat pagi. Ini hari kita ada sebuah Saga FLX. Okey, masalah Saga FLX ni temperature naik, air kurang. Dia suruh kita datang rumah dia, ambil kereta dan kita dah bawa pergi bengkel. Kita dah check dia punya sistem air dia tersumbat. Okay, kita boleh tengok yang pertama. Ni dia punya top untuk cap radiator punya. Tengok. Pertama dia karat. Bila abuk-abuk yang ada kat dalam radiator ni, dia dah jadi tertutup pada jalur radiator tu. Sirip dia. Tu puncanya air selalu kurang. Lagi satu temperature naik. Ini dia punya pipe water pump dia. Kita boleh tengok pipe water pump ni, condition dia dalam macam mana. Berkarat tengok, berkarat. Ini untuk pipe bahagian bawah. Tengok, berkarat teruk. Lagi satu pipe ni dah mula mengeras. Ini untuk bahagian atas, bahagian pipe atas. Ini untuk bahagian atas. Lagi satu, kita dipahamkan kereta ni memang tak pakai coolant. Jadi bila tak pakai coolant, sistem air karat memang akan jadinya tersumbat. Bila tersumbat, bolehlah aircon tak sejuk, temperature kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dia tak tetap. Jadi kereta ni kita dah buat servis radiator, kita dah tukar dia punya top radiator ni. Kalau kita tengok ini pun dah patah, nampak dia dah start menguning, mereput. Jadi kita dah buat sekali. Dan kereta ni kita pun dah pakaikan coolant lah untuk penjagaan, untuk boleh tahan lebih lama. Okey, untuk coolant yang sepatutnya kita tukar 40,000, wajib lah buang air lama, masuk air baru, pakai coolant. Bila kita pakai coolant, dapatlah jaga komponen-komponen dalam enjin tu. Jadi sistem air kita pun cantik, saluran air kita pun cantik. Jadi tak adalah lepas ni isu temperature naik ke ataupun aircon tak sejuk. Sebab apa? Untuk kereta ni sistem air dia daripada segi pipe water pump semua kita dah tukar. Jadi memang dah okey lah bahagian sistem air dia. Okey, kereta pun kita dah start. Temperature pun maintain 3 bar, aircon pun sejuk. Kereta pun kita dah boleh delivery pada customer. Okey, itu sajalah perkongsian saya ni hari. Ingat, 40,000 wajib tukar air radiator, masuk coolant yang baru. Mana nak servis kereta, mana nak repair kereta, boleh direct kita di Zalan Auto.